Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Chancellor, yang berhormat Datuk Pengurusi, ahli-ahli lembaga pengarah, yang berusaha Rektor, barisan pengurusan UC Tati, para pensyarah, ibu bapa, rakan-rakan graduan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi. Dengan limpah rahmat dan izinnya, hari ini kita berhimpun dalam suasana penuh gembira, meraihkan satu perjalanan panjang yang akhirnya tiba ke destinasinya. Hari ini bukan sekadar hari convocation, tetapi hari yang menyaksikan air mata berubah menjadi senyuman, keletihan bertukar menjadi kebanggaan, dan doa yang saban hari terucap akhirnya dimakbul Tuhan. Rakan-rakan graduan, kalau kita imbas semula, perjalanan kita di UC Tati tidak semuanya mudah. Tidak semuanya indah. Kita pernah berjaga malam, menyiapkan tugasan dan projek. Pernah tersenyum dalam penat dan pernah hampir berputus asa bila dunia terasa terlalu berat. Namun, dalam segala duka dan gembira itu, kita belajar tentang makna sebenar ketabahan, erti berdikari dan nilai sebuah persahabatan. Kita datang sebagai pelajar biasa, tetapi hari ini kita melangkah keluar sebagai insan luar biasa. Setiap langkah di kampus ini telah membentuk siapa kita pada hari ini. Rakan-rakan graduan, kejayaan ini bukan hasil usaha sendiri. Di sebalik setiap sijil dan jubah yang kita pakai pada hari ini, ada doa ibu bapa yang tidak pernah henti, termasuk doa bapa saya, Muhammad Zaki bin Yusof. Ada bimbingan pensyarah yang sabar membentuk peribadi. Ada barisan pengurusan dan staf universiti yang setia memastikan perjalanan akademik ini lancar dan bermakna. Marilah kita hadiahkan tepukan paling gemuruh buat semua insan yang menjadi tulang belakang kejayaan kita buat hari ini. Namun, selepas hari ini, perjalanan sebenar baru sahaja bermula. Kita akan melangkah ke dunia yang lebih luas, dunia kerja yang penuh cabaran dan persaingan. Di sana, ilmu yang kita pelajari akan diuji. Di sana juga, nilai yang kita pegang akan menentukan sejauh mana kita berdiri. Tapi, percayalah, kita semua sudah bersedia kerana UC Tati tidak hanya mengajar kita untuk berilmu, tetapi juga untuk berakhlak dan berjiwa bangsa. Dan dalam kita mengejar kejayaan serta kemajuan teknologi, jangan kita lupa akan nilai kemanusiaan. Zaman berubah, dunia semakin laju, AI, data dan digital menjadi bahasa baharu. Namun, hati manusia tetap perlu terikat pada rasa empati dan kasih. Lihatlah dunia pada hari ini, masih ada peperangan, ketidakadilan, dan derita yang belum berpenghujung. Saudara-saudara kita di Palestin misalnya, masih berjuang dengan tabah mempertahankan maruah dan tanah air mereka. Maka ilmu yang kita miliki jangan hanya disimpan untuk diri, tetapi gunalah untuk membina, membantu dan menyembuhkan dunia ini. Sebagai anak bangsa dan graduan UC Tati, jadilah insan yang kembali berbakti kepada masyarakat, kepada negeri, kepada agama dan kepada tanah air sendiri. Kerana pada akhirnya, kejayaan sebenar bukan diukur pada pangkat dan gaji, tetapi pada sejauh mana kita memberi manfaat kepada orang lain. Akhir kata, teruskan bermimpi besar. Teruslah menabur budi dan jangan pernah berhenti menjadi insan yang rendah hati. Kita mungkin tidak tahu di mana takdir membawa kita selepas ini, tetapi kita tahu setiap langkah yang kita ambil pada hari ini adalah untuk masa depan yang lebih bermakna. Seperti kata Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa amal adalah kosong dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Maka marilah kita melangkah ke dunia dengan kedua-duanya sekali, dengan ilmu yang benar dan amal yang ikhlas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.